Ini saya nak bawa anda untuk mendengar satu lagi masjid terapung, iaitu masjid terapung yang ketiga di negeri Perak selepas Masjid Arbadah di Pulau Pangkut dan Masjid Telaga Air Nanas di Air Tawar, iaitu Masjid Tuminah Hamidi yang berada di Bagan Datuk Perak. Jom. Nama masjid ini Tuminah Hamidi adalah sempena mengambil nama ayanda dan bonda kepada TPM kita, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Okey, ini adalah pemandangan hadapan Masjid Tuminah Hamidi dan masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa, dan ini pula adalah pemandangan dari tepi, iaitu untuk menunjukkan bahawa masjid ini memanglah masjid terapung di atas muara Sungai Perak yang pemandangannya sangat cantik. Bersebelahan dengan masjid ini terdapat sebuah replika kapal yang boleh anda jadikan tempat bergambar, mengabadikan kenangan, dan anda juga boleh berjalan-jalan di sekitar Bandar Bagan Datuk ini untuk mengetahui sejarahnya dan juga untuk menikmati juadah-juadah yang ada dijual di sepanjang pesisir muara Sungai Perak. Jemput datang ke negeri Perak.